Assalamualaikum. Yuk makan tengah hari. Ni makan kat kedai lagi. Ni mak makan apa? Asam pedas pari, sayur bayam. Dengan ada pedal hati masak ungkep dengan sambal belacan. Yuklah makan yuk. Maklum lah. Makan. Makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Mak makan seorang-seorang. Jadi, seorang pun mak makan. Tak kisah. Orang pandang mak macam ada pertunjukan sarkis pula. Makan seorang-seorang, cakap seorang-seorang. Tapi tak apalah. Kita nak buat konten kan nak dapatkan duit. Ya, tak banyak sikit jadilah daripada tak ada apa-apa. Siapa yang nak ikut mak? Jomlah buat konten. Sikit-sikit jadilah. Tapi nak dapatkan proses tu lama ya. Mak pun dulu lama dekat setahun lebih. Barulah dapat motivasi apa namanya tu. Dapat duit. Kita buat konten buat duit ya. Bukan saja-saja mak nak buat. Tengok mak makan seorang-seorang. Tak malu kan? Okeylah. Jom kita makan. Sambung makan lagi mak. Asam pedas. Mak tengah nak makan asam pedas kat kedai ni. Buat asam pedasnya tak hamis. Orang lain ada asam pedas tak macam-macam. Ini asam pedas biasa je. Tapi ikut selera mak lah. Ya. Okeylah. Assalamualaikum. Jom makan yuk.